Sekarang kita cari 5 faedah daripada ayat yang mulia insya-Allah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Wa ma kana hadzal Qur'an yuftara min dunillah. Al-Quran ini bukan boleh reka-reka. Nabi buat sendiri, bukan mari buat Allah. Maka nali an yuftara. Jadi tak ada siapa boleh cabar Al-Quran. Al-Quran ini mari daripada sisi Allah Azza wa Jalla. Lau kana min indillahi la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau mu tahu Quran yang bukan mari daripada Allah, kamu akan menemui kepincangan yang cukup banyak. Banyak kepincangan mu akan jumpa nanti. Akan jumpa nanti. Pecanggah sana, pecanggah sini. Jadi oleh kerana dia mari daripada sisi Allah min miskatin wahidah, daripada sumber yang satu. Walaupun dalam masa 23 tahun tidak ada ayat yang bercanggah dan tidak ada siapa yang mereka Quran. Al-Quran ini semata-mata turun min indillahi azza wa jalla, mari daripada Allah azza wa jalla semata-mata. Jadi kerana itulah bila Tuhan kata maka hadzal Quran an yuftara min dunillah, tidak, Allah Taala nyatakan bahawa Quran ini kalamullah. Kalamullah, kata-kata Allah. Tuhan sifat Allah Taala kaunuhu mutakalliman, sentiasa berkata-kata. Bila dia nak, Allah Taala berkata-kata. Maknanya itu sifat Allah Taala mutakalliman. Itu yang pertama, jaminan Tuhan bahawa Quran ini mari daripada Allah, bukan mari daripada makhluk. Yang kedua, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab. Ini yang kedua, ni fungsi hijau Al-Quran, tanggungjawab Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dengan menafikan, menepis, membetulkan penyelewengan dan pemesungan yang dibuat oleh puak-puak kafir. Kafir cuba nak pesongkan ayat-ayat kitab Taurat dengan Injil, maka Quran akan betulkan dia balik. Itu satu fungsi Quran. Dia panggil fungsi Quran itu muhaimin. Muhaimin, apa nama muhaimin? Muhaimin ni maknanya mengawal sedia. Dan fungsi Al-Quran yang kedua, tafsilan likulli syai', nak menyatakan, menjelaskan semua perkara yang Allah Ta'ala syariatkan kepada hamba-hamba dia. Maka Al-Quran menjelaskan kepada kita, jangan sekali-kali kamu cuba nak selewengkan Quran, nak lari fakta, tidak mungkin. Pasal itulah Allah Ta'ala jamin nak jaga Quran, tapi Allah Ta'ala buka ruang kepada orang kafir sebagai ujian kepada umat ini. Apa dia ruang? Orang putih boleh pesongkan sebahagian daripada maksud Quran tu dengan makna lain. Ni jadi punah ni. Quran tu untuk dibaca saja, Quran hanya untuk dipertandingkan, musabaqah tilawah kebangsaan dan antarabangsa, tapi tak ada manusia menghabiskan masa yang sepatutnya berbincang, bermuzakarah, bertilawah, berkonvention bagaimana nak laksanakan undang-undang Quran. Tak mahu. Kalau ada kelompok-kelompok yang nak buat pun dipandang lekeh dan diberi amaran, jangan buat, kalau tidak kita akan ambilkan tindakan. Sebab terlalu sayang dia kepada undang-undang orang putih, sampai mereka tak boleh sentuh pelbagai orang putih tu, pelbagai lukrek tu, kitab suci. Bagi puak kafir, kita juga menumpang sama, duduk di bawah dagu si kafir. Na'udzubillah. Yang ketiga, qul fa'tu bi suratin mislih. Al-Quran mu'jiz. Al-Quran melemahkan orang lain nak tiru dia, ataupun disebut dengan nama i'jazul Quran. I'jazul Quran, Quran ni orang tak boleh cabar dia.
Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan, buat mari satu surah, dan bukan setakat mu saja, pergi panggil mana-mana pakar atas dunia ni, mana-mana pakar atas dunia pergi panggil lah. Buat mari seperti Quran besar sangat, fa'tu bi suratin mislih, buat mari satu surah ya padalah. Nak tengok bijak setara mana. Sebab apa ayat ni turun? Mencabar puak kafir. Sebab puak kafir ni masa tu masyhur puak Arab ni min fasahatin wa balaghatin wa bayan. Soho puak Arab ni sehingga dia boleh buat pertandingan di musim haji, musim lain, musim-musim di Suk Ukas, Suk Majannah, Suk Zul Majaz, buat pertandingan syair, sajak sayembara apa dia orang panggil, boleh buat pertandingan. Hak mana betul, hak mana benar, dia gantung di Kaabah, mana hebat. Tapi bila mari Quran cabar, sengih budak-budak kata macam kerang busuk, tak boleh nak buat apa. Tahu kerang busuk? Ini bahasa orang. Budak dia kata macam kerang busuk, tak boleh nak buat apa. Apa dia? Tak boleh nak buat apa. Allahul musta'an. Baiklah. Yang keempat, bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi. Mereka mendustakan dengan benda yang dia tak reti. Ayat ini menjadi dalil bahawa kita sebelum kita bercakap, sebelum kita kecek, sebelum kita apa-apa, kita kena pastikan maklumat itu biar betul. Perhatikan maklumat itu biar betul, biar jelas, supaya bila kita bercakap, orang boleh terima dengan baik, orang boleh ambil maklumat dengan benar dan tidak keliru dan mengelirukan itu. Baru betul. Kalau tidak susah. Sebab apa susah? Bila bercakap bukan dalam bidang dia jadi masalah. Cuma jadi ayat ini mengatakan bahawa perlu sebelum kita bercakap al-ihatah, menguasai ilmu bidang yang kita nak bercakap. Nak cakap bab tafsir, baca dulu tafsir. Kalau kita nak tafsir Quran, tapi kalau kita nak baca tafsir tak ada masalah, kita macam kitab kita ni. Depan saya ada 5-6 tafsir ada. Kita hanya pilih yang sesuai dengan pendengar, sesuai dengan orang panggil pelajar-pelajar kita ni, kita pilih tafsir yang ada tafsir yang agak terlalu mendalam, kita slow sikit. Orang panggil puak kita ni main gia 2, gia 3 je ni. Oh, kalau masuk gia 5 panjang lagi, perbahasan dia lebih detail. Tapi tak apalah, peringkat awal ni jangan tak bergerak, jangan tak berjalan. Mana ayat ini Allah Ta'ala cela puak kafir menentang yang benar sedangkan dia tak ada ilmu. Kerana itulah kata ahli fikir, tulis kata-kata ahli fikir. Di antaranya Ibnu Al-Jauzi kata, an-nasu a'da'u ma jahilu. Tulis an-nasu a'da'u ma jahilu, ataupun man jahila syai'an adahu. Man jahila syai'an adahu. Siapa dia tak reti satu benda, dia akan musuh benda tu. Ni anda duk perhati tengoklah dalam video-video orang-orang duk kritik aliran yang tak sependapat dengan dia tu. Kita nampaklah dia tidak mengaji, ataupun dia mengaji tapi dia tutup mata hati dia untuk menerima kebenaran. Jadi duk main hak tu, tak betul belakang orang, hak dia saja betul. Kita kata ini masalah besar. Tulis man jahila syai'an adahu. Siapa dia jahil satu benda, dia akan memusuhi benda tu. Sedangkan kalau dia buka minda, dia belajar, dia tahu. Ataupun ada kata-kata lain, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia akan memusuhi apa yang dia tak tahu. Sedap kata-kata ni, kena atas kepala kita. Kadang-kadang kita bila dengar benda tak aja dengar, celak mata. Ambil mana? Ambil mana ni pelik ni? Kerana itulah Abu Anas suka guna cerita, kita kata manusia ni ada dua. Satu dia panggil manusia intelek,
Intelek ni orang yang kaji, research, buat maklumat. Itu dia panggil intelek. Ada manusia incelek. Bila dia tak tahu, celek mata. Ambil mana ni? Siapa cakap? Siapa awak? Hak kita bimbel ni incelek. Celek mata, tak tahu berapa. Ni masalah lah ni. Dia celek mata ke orang. Patutnya bila kita cerita, kita kajilah. Kalau salah, kita tarik balik. Kita perbetulkan. Jadi kena ingat molek lah. Baiklah. Yang terakhir, yang kelima, Allah Ta'ala sebut, wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Jadi dalam dia kalangan kafir, ada yang beriman percaya kepada Quran, ada yang tak percaya. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan dua kategori manusia. Dua kategori manusia dan juga dua dimensi pemikiran manusia, dua dimensi. Yang pertama, ada orang dia beriman dalam hati dia. Betul hak Muhammad ayat ni. Kena ke dia. Tapi dia ingkar mukabarah. Kerah kepala, malu kawan-kawan, nak jaga amalan tok nenek. Ini satu kumpulan. Ini kita bimbang hak ni. Tahu kan dalam Tuhan sebut tentang Firaun, wastaiqanatha anfusuhum. Dalam hati dia tahu benda tu betul, tapi ingkar uluwan, kerana sombong, angkuh, tak mau tunduk. Kita hari ni macam tu juga. Banyak maklumat-maklumat yang kita duk tuduh orang. Kata orang itu sesaklah mujassimah. Mujassimah ni, dia kata orang itu kata Tuhan seperti makhluk berjisim. Musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi orang yang mengisbat benda tu, dia tak kata lagu tu. Dia tak kata. Sebab itulah kita hari ni banyak masalah. Orang-orang yang tahu benda tu ada benar, tapi oleh kerana nak jaga kawan-kawan, nak jaga kedudukan, sanggup buat enakmen, nak warta sana, warta sini. Kita kata warta lah apa saja pun, kalau dia bercanggah dengan realiti ilmiah yang ada atas dunia ni, warta tu hanya di atas kertas. Tapi tidak boleh mengekang, mengongkong hati manusia yang ada kefahaman yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Tidak mungkin. Itu satu kumpulan, dia tahu tapi engkar. Tafsir yang kedua, wa minhum man yu'minu bihi ay ma sayaul. Nabi SAW diberi khabar gembira oleh Allah Azza wa Jalla bahawa akan ada di kalangan puak kafir ni fil mustaqbal akan beriman dengan Quran. Saya contoh tadi Khalid bin Walid, Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal. Nabi jatuhkan hukuman Ikrimah apa? Bunuh walaupun dia bergantung di kelambu Kaabah. Ikrimah lari pergi naik kapal. Tiba-tiba ombak mari, badai mari. Tuan kapal kata, kalau kamu nak selamat, minta dengan Allah, jangan minta dengan berhala. Ikrimah tepuk kepala, dia kata, buat apa aku lari? Aku lari daripada Allah. Tak mau beriman dia. Tiba-tiba sampai di sini, bila aku terdesak, aku panggil Allah. Baik, aku balik jumpa Muhammad. Dia pun janji, ya Allah, sekiranya aku selamat, kapal ni tak tenggelam, aku nak pergi cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia masuk Islam. Wa minhum man yu'minu bih. Ada di kalangan mereka yang beriman. Siapa lagi? Ikrimah bin Abi Jahal. Hanzalah, anak kepada bapak jahat. Bapak dia lah yang menggali lubang jatuh Nabi. Nama dia Abu Amir Al-Fasiq. Anak dia Hanzalah baru kahwin, pergi perang Uhud, tak sempat mandi junub, malaikat mari mandi mayat dia, mandi junub. Allahul musta'an. Kita nak kata apa? Ini mukjizat Al-Quran dan satu penenang kepada hati Nabi SAW. Maknanya akan ada orang yang mati dalam kafir, wal'iyazubillah, tak akan beriman sampai bila-bila. Tamatlah 5 faedah.